Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting tetapi sering diabaikan oleh trader, iaitu swap, rollover dan overnight financing dalam pasaran forex. Ramai trader fokus kepada entry dan exit sahaja, tetapi lupa bahawa memegang posisi semalaman juga melibatkan kos atau pendapatan tambahan. Jika tidak difahami, swap boleh perlahan-lahan menghakis keuntungan, terutamanya untuk swing dan position trader. Dalam video ini, saya akan terangkan konsep ini secara ringkas, jelas dan praktikal untuk kegunaan trading harian anda. Jadi, apakah itu swap dalam forex? Swap dalam forex merujuk kepada kos atau kredit faedah yang dikenakan apabila kita memegang posisi melepasi waktu rollover harian. Dalam trading forex, setiap pasangan mata wang melibatkan dua kadar faedah berbeza. Apabila kita membeli satu mata wang dan menjual satu mata wang yang lain, kita secara tidak langsung meminjam satu mata wang dan memegang satu mata wang yang lain. Jika kadar faedah mata wang yang kita beli lebih tinggi daripada yang kita jual, kita mungkin menerima swap yang positif. Sebaliknya, jika kadar faedah mata wang yang kita beli lebih rendah daripada apa yang kita pegang, kita akan dikenakan swap negatif. Swap ini tidak dikenakan serta-merta, tetapi hanya apabila posisi dibuka dan dibawa ke hari yang berikutnya. Sekarang, kita lihat pula apa itu rollover. Rollover ialah proses teknikal di mana posisi trading yang masih terbuka akan dipindahkan ke hari dagangan seterusnya. Dalam pasaran forex, rollover biasanya berlaku sekitar jam 5 petang waktu New York, iaitu apabila hari dagangan lama ditutup dan hari baharu bermula. Jika posisi anda masih terbuka pada waktu ini, broker akan menutup posisi secara teknikal, membukanya semula untuk hari berikutnya, dan pada masa yang sama, swap atau overnight financing akan dikenakan. Inilah sebabnya kos ini sering dipanggil overnight financing. Sebagai contoh ringkas, katakan anda membuka posisi buy pada satu pasangan mata wang dan membiarkan posisi itu terbuka selama beberapa hari. Setiap kali posisi melepasi waktu rollover, jika swap negatif, baki akaun anda berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi, jika swap positif, anda mungkin menerima tambahan kecil ke dalam akaun anda. Walaupun nilai swap nampak kecil untuk satu malam, jika posisi dipegang lama atau saiz lot yang besar, kesannya boleh menjadi signifikan. Sebab itu, swap penting untuk trader yang tidak menutup posisi dalam hari yang sama. Seterusnya, kita masuk kepada konsep triple swap. Pasaran forex tidak beroperasi pada hujung minggu, namun kadar faedah tetap dikira untuk hari Sabtu dan Ahad. Oleh itu, pada hari Rabu, swap akan dikenakan sebanyak 3 kali ganda untuk mengambil kira Rabu ke Khamis, Khamis ke Jumaat dan Jumaat ke Isnin. Bagi sesetengah instrumen seperti indeks atau komoditi tertentu, triple swap boleh berlaku pada hari lain seperti Jumaat. Ini sangat penting kerana trader yang tidak sedar mungkin terkejut melihat potongan besar pada baki akaun selepas rollover. Jadi, apakah pula faktor yang mempengaruhi nilai swap? Nilai swap tidak tetap dan boleh berubah berdasarkan beberapa faktor utama. Pertama, kadar faedah bank pusat seperti Federal Reserve, ECB atau Bank of Japan. Perubahan polisi monetary seperti kenaikan atau penurunan kadar faedah akan memberi kesan terus kepada swap. Kedua, jenis instrumen yang digagangkan. Forex, emas, indeks dan kripto mempunyai struktur overnight financing yang berbeza. Ketiga, polisi broker dan jenis akaun. Setiap broker menetapkan kadar swap yang berbeza bergantung kepada kecairan dan kos mereka. Oleh itu, swap bukan hanya bergantung kepada pasaran tetapi juga kepada broker yang digunakan. Sebagai trader, kita tidak boleh mengelakkan swap sepenuhnya, tetapi kita boleh menguruskannya dengan bijak.
Antara langkah yang boleh kita ambil adalah seperti menyemak kadar swap sebelum membuka posisi, mengelakkan memegang posisi semalaman tanpa perancangan, gunakan akaun swap free jika sesuai dan patuh syariah, sesuaikan strategi trading sama ada intraday atau swing. Trader intraday biasanya kurang terkesan kerana posisi ditutup sebelum rollover, manakala swing trader perlu lebih peka terhadap kos ini. Antara kesilapan biasa trader yang selalu dilakukan termasuklah tidak menyedari kewujudan swap, membuka posisi besar dan memegang terlalu lama, terlepas pandang triple swap dan menganggap kerugian kecil adalah akibat pasaran sedangkan sebenarnya datang daripada kos swap. Kesilapan-kesilapan ini boleh dielakkan dengan ilmu dan perancangan yang betul. Sebagai kesimpulan, swap, rollover dan overnight financing adalah sebahagian daripada realiti trading dalam pasaran kewangan. Ia bukan charge tersembunyi tetapi kos sebenar yang datang daripada perbezaan kadar faedah dan struktur pasaran global. Trader yang memahami swap akan lebih bersedia mengurus risiko, kos dan jangka masa pegangan posisi dengan lebih berkesan. Terima kasih kerana menonton dan semoga video ini memberi manfaat kepada perjalanan trading anda. Jumpa lagi dalam video education yang seterusnya.